ambil duit zakat ni, ini satu perkara yang besar. Saya bukan nak bela diri, tapi dah tuan-tuan lagi kata tak jawab pula. Tuan-tuan, saya nak begini simple. Pertama, kalaulah saya ni nak ambil duit zakat, la samahallah. Pertama, zakat tu tak duduk di bawah pejabat saya. Saya tak ada apa-apa otoriti dalam zakat ni. Nak lulus satu sen pun tak ada kuasa. Dia bukan di pejabat saya. Kedua, saya ni banyak kelemahan. Tapi saya berharap bab duit ringgit ni bukan kelemahan saya. Saya harap. Tuan-tuan sebahagian mungkin pernah dengar ceramah saya sudah lama, video saya. Tuan-tuan pernah tengok saya jual apa-apa barang dalam ceramah saya? Saya tak pernah jual. Saya tak pernah jual even buku saya pun. Walaupun saya tak kata salah di dalam ceramah saya. Tuan-tuan yang orang kaya sebahagian berkawan dengan saya, kalau ada betulkan saya. Saya tak pernah minta daripada sesiapa dan saya tidak pernah minta kerana dia ada kelebihan supaya dia bagi diskaun kepada saya ataupun dia bagi apa-apa kelebihan kekayaan daripada saya. Kalau dia ada hotel, dia ada apa, tolong bagi untuk saya dan family saya. Saya tidak pernah lakukan itu kerana saya takut menjejaskan mesej saya. Hatta kalau ada restoran, kalau ada siapa-siapa boleh habaq Dr. Mazhar selalu duduk main makan kedai dia, duduk minta diskaun, boleh pergi tanya, kok saya minta. Ataupun supaya sentiasa berfikir untuk dapat makan free. Saya berusaha sentiasa untuk bayar. Itu saya rasa saya tak lakukan. Bila orang kata ambil duit zakat, banyak benda yang tak patut awak boleh kata yang lain. Tapi itu saya tidak lakukan. Ceramah perkampungan sunnah, tuan-tuan boleh tanya staf. Mufti tak boleh ambil apa-apa. Di Negeri Perlis ni ramai orang panggil saya ke ceramah. 10 tahun sudah saya. Ada siapa-siapa yang pernah terlibat, saya mengenakan charge ceramah ataupun meminta duit ceramah. Ada sesiapa yang mempunyai pengalaman, dia buat buku dengan saya. Tak tahu dia bayar ke tak bayar. Saya bertanya, di mana harga buku saya? Saya bukan bela diri saya, tapi itu bukan. Bukan saya nak cerita kebaikan diri saya, tak. Tapi cerita ni tidak benar. Itu bukan. Banyak benda yang saya mungkin tak bagus lah. Tapi saya tak ambil hatta sebiji kacang orang di kedai tester masuk ke mulut saya, melainkan saya meminta izin daripada dia. You can say anything else, but it's not money. Tapi insan, bila you kata benda tu, kita tahu ini macam berlebih-lebihan lah. 230 juta pula tu. Rugi pakai kereta kerajaan.